Pada satu petang sewaktu hujan renyai-renyai di Petaling Jaya, seorang lelaki dilihat berjalan kaki di tepi jalan tanpa memakai baju. Dia kelihatan kebingungan. Sesekali dia cuba menahan kenderaan yang lalu, namun kebanyakan pemandu hanya memandang dan meneruskan perjalanan. Mungkin mereka menyangka lelaki itu mabuk. Mungkin juga mereka takut untuk berhenti. Tetapi, seorang pemandu mengambil keputusan untuk berpatah balik. Apabila dia menghampiri lelaki tersebut, dia terkejut. Rupa-rupanya lelaki yang sedang berjalan dalam hujan tanpa memakai baju itu bukan orang biasa. Dia ialah pelakon terkenal Malaysia yang bergelar Datuk. Apa yang berlaku selepas itu akhirnya membawa kepada satu insiden yang mengejutkan di dalam balai polis. Insiden yang berakhir dengan tangkapan, pertuduhan jenayah dan hukuman penjara. Apakah sebenarnya berlaku? Ikuti kupasan selanjutnya. Pada 11 Januari 2018, sekitar jam 12.30 tengah hari, seorang lelaki bernama Ashraf sedang memandu di kawasan Tropicana, Petaling Jaya. Ketika itulah dia ternampak seorang lelaki berjalan kaki dalam hujan tanpa memakai baju. Pada mulanya, dia menyangka lelaki itu mungkin baru menjadi mangsa samun. Lelaki tersebut kelihatan seperti sedang meminta bantuan daripada orang ramai. Selepas melihat beberapa kenderaan lain tidak berhenti, Ashraf membuat keputusan untuk berpatah balik. Apabila dia menghampiri lelaki itu, dia mula mengenali wajah tersebut. Lelaki itu ialah Farid Kamil. Menurut Ashraf, Farid meminta supaya dihantar ke balai polis kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya. Mereka kemudian bergerak menuju ke balai polis trafik Kota Damansara. Namun, sepanjang perjalanan, beberapa perkara pelik mula berlaku. Farid dikatakan menarik steering kereta yang sedang dipandu Ashraf. Apabila ditanya mahu pergi ke mana, Farid menunjukkan ke arah Sunway Giza. Pada suatu ketika, Farid juga mengambil gambar Ashraf menggunakan telefon bimbitnya. Apabila ditanya kenapa, Farid menjawab sebagai kenang-kenangan. Tidak lama kemudian, Farid pula bertanya sama ada Ashraf cuba menculiknya. Sedangkan ketika itu, Ashraf hanya cuba membawanya ke balai polis seperti yang diminta. Semakin lama perjalanan itu berlangsung, semakin pelik tingkah lakunya. Namun, perkara yang lebih besar masih belum berlaku. Setibanya di Balai Polis Trafik Kota Damansara, Farid duduk di kaunter pertanyaan untuk membuat laporan. Seorang anggota polis trafik bertugas ketika itu. Menurut keterangan saksi, Farid menunjukkan sesuatu pada telefon bimbitnya berkaitan artikel mengenai artis Dan Ahlong. Anggota polis tersebut menjelaskan bahawa perkara itu tidak boleh diuruskan di balai trafik dan perlu dirujuk di tempat lain. Tidak lama selepas itu, suasana mula berubah. Farid dikatakan mula marah. Dia mendakwa pihak polis tidak mahu melayannya. Kemudian, dia bertanya kepada anggota polis itu, "Kau tahu aku siapa?" Anggota polis tersebut menjawab bahawa dia mengenali Farid. Pada masa yang sama, Ashraf yang berdiri di sebelah cuba menenangkan keadaan. Namun secara tiba-tiba, Farid berpaling ke arah Ashraf dan bertanya soalan yang sama, "Kau kenal aku siapa?" Apabila Ashraf menjawab ya, Farid terus menamparnya di muka. Situasi dalam balai polis menjadi kecoh. Anggota polis yang berada di kaunter segera bangun untuk campur tangan, tetapi dia juga menerima nasib yang sama. Menurut keterangan mahkamah, Farid turut menampar anggota polis tersebut di muka. Selepas insiden itu, anggota polis bertindak mengeluarkan gari untuk menahan Farid. Namun, keadaan menjadi semakin tegang. Menurut saksi, Farid meronta-ronta dan cuba menghalang dirinya daripada digari. Dia juga dikatakan menolak dada anggota polis yang sedang cuba menahannya. Dalam kekecohan tersebut, beberapa orang awam turut membantu mengawal keadaan. Menurut keterangan mahkamah, Farid menjerit dan mengeluarkan kata-kata "polis bodoh, polis jahat". Selepas berjaya digari, Farid dibawa ke bahagian dalam balai. Namun, insiden itu belum berakhir. Mahkamah mendengar keterangan bahawa Farid telah menendang Ashraf di bahagian perut sehingga lelaki itu terdorong ke belakang akibat impak yang kuat. Tidak lama kemudian, ketika hendak dibawa masuk ke dalam kereta polis, Farid sekali lagi didakwa menendang Ashraf. Tapi kali ini di bahagian kemaluan. Semasa perbicaraan, pihak pembelaan cuba membangkitkan persoalan mengenai keadaan mental dan kesedaran Farid ketika kejadian berlaku. Mereka berhujah bahawa tingkah laku Farid pada hari tersebut kelihatan tidak rasional. Malah terdapat saksi yang mengakui kelakuannya ketika itu kelihatan pelik. Namun mahkamah meneliti keseluruhan keterangan. Hakim mendapati bahawa Farid masih mampu berkomunikasi dengan jelas. Dia tahu ke mana hendak pergi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Datuk Farid Kamil.
Dia memberi arahan kepada pemandu yang membantunya dan dia memahami apa yang berlaku di sekelilingnya. Atas sebab itu, mahkamah tidak menerima hujah bahawa dia tidak sedar akan perbuatannya. Selepas meneliti keterangan saksi-saksi, laporan perubatan dan keseluruhan fakta kes, mahkamah memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes terhadap Farid Kamil melampaui keraguan munasabah. Farid didapati bersalah kerana menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang anggota polis yang sedang menjalankan tugas serta berkelakuan tidak senonoh di dalam balai polis. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 13 bulan bagi kesalahan di bawah Seksyen 353 Kanun Kesiasaan dan 4 bulan penjara bagi kesalahan di bawah Seksyen 90 Akta Polis 1967. Farid kemudiannya mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut. Kes ini bukan sekadar kisah seorang selebriti yang ditahan polis. Apa yang menjadikan kes ini menarik ialah persoalan yang terus diperdebatkan sehingga hari ini. Adakah semua yang berlaku pada hari itu berpunca daripada kemarahan semata-mata atau ada faktor lain yang mempengaruhi tingkah laku Farid Kamil ketika kejadian berlaku? Apapun jawapannya, mahkamah akhirnya membuat keputusan berdasarkan keterangan dan bukti yang dikemukakan sepanjang perbicaraan. Dan keputusan itu telah mengubah perjalanan hidup seorang pelakon terkenal tanah air. Terima kasih kerana menonton channel dari Kantin Mahkamah. Sekian, terima kasih.